Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini 20 Mei 2025. So, sekarang ni kita melihat kepada zon yang berlaku pada tengah hari tadi iaitu pukul 12. Kita ada setup yang kita panggil sebagai setup sunlight. So, setup sunlight ni ianya berlaku pada pukul 12. Anda boleh monitor zon pada pukul 12. Baik. So, dekat sini anda boleh lihat ada satu candlestick yang buka daripada dalam zon. Open price daripada dalam zon dan close di luar zon. Okey. So, dekat sini anda boleh lihat momentumnya, tendensinya adalah untuk ke arah buy. Based on this zone, kita nak kita nak try to participate untuk ke arah buy. Berdasarkan pemerhatian saya baru-baru ni untuk recent movement, saya perhatikan kita ada peluang untuk tawar-menawar di dalam zone. Jadi untuk entry kali ni, saya pun mulalah tawar-menawar di within half tick lah di dalam zone, lebih kurang macam tu. So saya pun menunggu. Lebih kurang this one harganya. So, saya pun mulakan execution saya untuk buy. Actually, saya buy limit lah, Q. Saya plan untuk participate untuk A-nya ke arah bullish. Yang mana saya jangka untuk pergi ke TP1 3950. Mula-mulanya. Cuma, kita lihat kemudian kalau anda pun boleh lihat apa yang berlaku. Kita actually pada masa ini berlaku. Yang mana masa ianya close di luar zone, kita pun akan cut lah position kita. So, bila cut, kita akan go for mode recovery. Yang mana kalau recovery ni, usually saya akan try to participate terus lah. Tambah-tambah dia tak adalah berada di jauh sangat. Jadi, saya pun berada dalam mode recovery untuk saya nak participate ke arah ianya ke arah penjualan. So, kalau tak buy, kita sell lah. So, kita nak try target 3898. So, kita pun menunggulah. Menunggu. Dia pun tak pergi-pergi. So, anda boleh lihat dekat sini hampir-hampir close bertentangan. Kalau dia close bertentangan ni, kita akan cut position lah. Alright, so saya pun monitor je lah tadi. So, macam this case, kita pun menunggu. Dah sampailah market dah nak tutup tadi ni. Lebih kurang dalam 5 lebih tadi. 5.45 lebih kurang. Saya menanti lebih kurang 15 minit akhir. Mana tahu ada apa-apa yang berlaku kan. Okey. Jadi untuk saat-saat terakhir ni saya pun telah mencari pintu keluar. Sebab apa sekarang dah 5.40. Which is 5.45 lah. Lengkap lagi 15 minit je ni. So kita pun mencari pintu keluar lah. Sebab nak target untuk dia pergi turun dengan laju ni pun macam agak mustahil. So kita pun realizekan mana yang ada. So untuk trading recently memang agak mencabar sikit. Kita try to trade and also recover balik. And ada recover yang kena 2 kali juga. Movement untuk bulan ni bagi saya memang agak mencabar. Jadi untuk teknik ni, ini adalah first time saya melihat market dalam keadaan macam ni. So tak apa, sama-sama kita monitor apakah setup yang berlaku seterusnya. Stay tune dengan saya akan update dengan korang semua. Assalamualaikum.